Itu aku cakap. Benda-benda viral macam pickleball apa semua ni, sekejap je viral dia. Lepas tu dah tak ada dah. Orang tak main dah. Sekejap je. Hangat-hangat teh ayam. Itulah aku dah cakap kan, betul lah tu. Hangat-hangat teh ayam tau, hangat-hangat teh ayam. Pickleball ni bukan macam badminton ni. Dia bukan jenis sukan. Aduh, itulah aku cakap. Kalau pickleball ni bukan macam badminton, macam tenis. Itulah. Tengok artis main, dia orang pun main. Influencer main, dia orang pun nak main. Padahal bukannya keinginan hati. Saja nak ikut orang. Itulah. Tengok artis main, influencer main, nak main juga. Kau ni bukan ikut hati korang je. Ikut kehendak orang je nak main. Apalah tak boleh. Dah, jom. Hai, kau ni asyik ulang aja yang apa aku cakap pasal apa? Hei, kau ni asyik ulang je apa yang aku cakap ni. Kau ni kenapa? Ha? Tak nak kawan dah.